Assalamualaikum, saya Nur Amalin Elisha binti Abdul Sani dengan bernombor metrik C22A0466. Saya ingin membentangkan tugasan saya iaitu reka bentuk buh yang bertajuk Etok Salai, Warisan Rasa Lembah Sungai Kelantan. Seterusnya adalah idea dan konsep. Idea utama pameran ini adalah untuk memperkenalkan etok salai sebagai makanan warisan masyarakat Kelantan yang kaya dengan nilai budaya dan sejarah. Konsep yang saya ketengahkan ialah dari sungai ke salai. Ia bermaksud pengunjung akan dibawa melalui satu perjalanan iaitu bermula daripada proses mencari etok di sungai, kemudian penyediaan menggunakan peralatan tradisional hinggalah ke proses penyalaian dan penyimpanan. Reka bentuk buh dibahagikan kepada beberapa zon untuk menggambarkan setiap peringkat ini secara berperingkat dan tersusun. Oleh itu, untuk menjadikan pameran ini lebih interaktif dan menarik, saya menggabungkan elemen tradisi dengan teknologi moden seperti penggunaan QR code, skrin sentuh dan realiti tambahan iaitu AR. Manakala dari segi warna pula, saya menggunakan warna seperti kayu dan buluh iaitu coklat. Okey, baiklah, seterusnya adalah naratif dan maklumat yang dipamerkan. Pameran ini telah mengangkat etok salai sebagai simbol makanan warisan masyarakat di Lembah Sungai Kelantan. Naratif pameran memfokuskan kepada perjalanan lengkap etok salai yang bermula daripada pencarian etok di sungai, proses penyediaan secara tradisional hinggalah ke penyalaian menggunakan dapur kayu api. Etok atau nama saintifiknya Corbicula fluminia merupakan kerang sungai yang mudah ditemui di sepanjang Sungai Kelantan dan menjadi makanan tradisional yang sangat digemari. Pameran ini turut menampilkan maklumat berkaitan penggunaan alatan tradisi seperti dulang, tikar mekuang, senduk kayu dan bekas simpanan etok yang masih digunakan oleh masyarakat kampung. Selain itu, nilai kearifan tempatan seperti pengetahuan turun-temurun, hubungan rapat dengan alam sekitar serta penggunaan bahan semula jadi turut ditonjolkan melalui keseluruhan pameran ini. Ini merupakan reka bentuk dan susun atubuh. Reka bentuk buh ini dibahagikan kepada 5 zon utama yang mengikuti perjalanan proses etok salai dari awal hingga akhir. Sudut pandangan buh yang dimulai dengan pintu masuk. Zon 1, pengenalan artifak. Zon ini memperkenalkan etok kepada pengunjung dengan meletakkan replika etok dalam bekas pameran. Di sini adanya skrin sentuh kepada pengunjung untuk memilih bahagian mana yang ingin mereka ketahui. Ada 3 bahagian iaitu pengenalan, latar belakang dan sejarah etok salai. Pengunjung boleh tekan dan dengar penjelasan melalui headphone yang disediakan dan melihat penerangan pada skrin yang dipaparkan. Zon 2, proses mencari etok. Zon ini mempamerkan dulang mencari etok dalam sebuah showcase. Di sini, pengunjung boleh melihat video sebenar proses pencarian etok yang akan dimainkan secara automatik apabila mereka menghampiri dulang yang menggunakan sensor gerakan. Zon 3, peralatan tradisional. Zon ketiga ini menampilkan peralatan tradisional seperti kayu salai dan bekas simpanan etok. Setiap artifak ini disertakan dengan fungsi dan sejarahnya. Pengunjung boleh mengimbas kod QR yang terdapat di situ untuk melihat ikon tambahan atau gambar lama. Zon 4, replika dapur salai. Pada zon keempat ini, saya menghasilkan replika dapur salai lengkap dengan kayu api buatan. Untuk menjadikan pengalaman lebih hidup, pengunjung boleh menggunakan telefon mereka untuk mengimbas elemen tertentu dan melihat animasi proses penyalaian melalui teknologi AR. Zon 5, tayangan video salai etok. Pada zon ini, ditayangkan video berskrin besar yang memaparkan dokumentari proses penyalaian etok. Seterusnya, saya akan terangkan kualiti visual cadangan pameran saya. Booth ini direka dengan konsep tradisional moden. Dinding luar menggunakan tekstur rotan bagi mewujudkan suasana kampung yang autentik. Warna utama seperti coklat tanah, kuning jerami dan kelabu dipilih untuk menggambarkan elemen alam dan dapur tradisional. Di bahagian atas, tajuk pameran iaitu Etok Salai, Warisan Rasa Lembah Sungai Kelantan dipaparkan dalam tulisan timbul yang berwarna merah dan jelas menarik perhatian.
Tanda masuk dan keluar juga dipaparkan dengan huruf timbul supaya memudahkan aliran pengunjung. Dari segi pencahayaan, saya menggunakan cahaya warm light yang lembut untuk mewujudkan suasana yang tenang dan nyaman, sama seperti suasana dapur di kampung. Fokus pencahayaan diberikan kepada bahan utama seperti replika etok, dulang dan dapur salai. Susun atur ruang dibahagikan secara berperingkat. Pengunjung akan mula dengan bahagian latar belakang etok, kemudian ke replika dapur dan akhir sekali ke video interaktif. Setiap zon disusun agar aliran pergerakan pengunjung lancar dan tidak bersesak. Akhir sekali, saya juga memasukkan elemen interaktif seperti video di skrin besar, QR code yang boleh diimbas dan spotlight pada bahan utama untuk menarik perhatian dan menambah nilai visual keseluruhan pameran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.